Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Surah Al-Muddathir. Surah yang ke-74 dalam Al-Quran mengandungi 56 ayat, diturunkan di Mekah pada peringkat yang sangat awal. Al-Muddathir berarti orang yang berselimut. Seperti yang telah disebutkan, Muddathir ini orang yang diselimutkan dengan sebab fizikal sejuk, menggigil dan seumpamanya. Manakala Al-Muzammil orang yang menggigil kerana ketakutan dalaman, emosi dan sebagainya. Asbab penurunan surah ini adalah berdasarkan hadis Imam Al-Bukhari daripada Jabir bin Abdullah. Nabi SAW menyatakan ada terdapat fatrah ataupun sengkang waktu di mana wahyu terhenti setelah daripada peristiwa di Gua Hira. Pada satu hari, Nabi SAW berjalan di Mekah, tiba-tiba baginda mendengar suara Jibril di langit. Apabila baginda mendongak ke langit, baginda mendapati malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada baginda di Gua Hira dulu berada di atas langit, di antara langit dan bumi berada di atas kerusi. Sangat besar menyebabkan baginda merasa sangat takut, gerun dan takut. Lalu pulang ke rumah dan mengatakan kepada Khadijah, dassiruni, selimutkan aku. Lalu apabila baginda berselimut untuk menenangkan diri, Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan surah Al-Muddathir ini. Di dalam surah Al-Muddathir ini Allah Ta'ala memulakan ia dengan menyebutkan bagaimanakah perkara yang perlu dilakukan oleh seorang pendakwah. Iaitu Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan bertindaklah. Bangunlah dan berilah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir. Dan besarkanlah Tuhan kamu. Maksudnya apa? Seorang pendakwah itu, seorang da'i itu haruslah bersegera dalam dakwahnya itu dan haruslah membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada segala-galanya. Kalau takut dakwahnya itu tidak diterima, maka ketakutannya itu sangat kecil kalau nak dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang dilakukan oleh Nabi Musa saat ketika mana Allah Taala memerintahkan baginda untuk berdakwah kepada Firaun? Merasa gerun. Namun Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membesarkan Allah Taala. Apabila kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala paling besar melebihi segala-galanya, maka raja, polis ataupun apa sahaja itu adalah kecil. Kalau nak dibandingkan dengan kehebatan, kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala mengatakan wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Dan pakaian kamu maka kamu bersihkanlah. Hendaklah kamu berada dalam keadaan suci dan juga warrujza fahjur, dan segala perbuatan-perbuatan dosa maka tinggalkanlah. Ayat ini sangat menarik kerana menghimpunkan kebersihan maknawi dan juga fizikal. Kita harus berada dalam keadaan fizikalnya yang suci, baju yang bersih, pakaian yang bersih daripada najis dan seumpamanya. Begitu juga secara spiritual, perkara-perkara yang kotor, keji, dosa itu juga haruslah disucikan, dibersihkan daripada diri kita, dengan erti haruslah menjauhkan diri daripada perkara-perkara tersebut. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu memberi sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak. Apabila kita memberikan sesuatu, menginfakkan sesuatu, itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mengharapkan, satu kebajikan dibalas dengan 10 kebajikan. Kalau bagi RM1 akan dapat RM10. Kalau bagi RM10 akan dapat 100. Bagi 100 dapat 1000. Itu niat kita. Aku bagi ni 100, mudah-mudahan dapat 1000. Jangan begitu. Allah Ta'ala kata, wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi kerana nak mengharapkan nak mendapatkan yang lebih banyak. Walaupun janji Allah Subhanahu Wa Taala itu benar, satu kebajikan dibalas dengan 10 ganjarannya itu, tetapi haruslah kita ingat, kenapakah kita harus terhenti dengan 10 sahaja? Kalau boleh dapat lebih daripada itu. Kalau dengan melakukan satu kebajikan, Allah Ta'ala boleh membalas 700,000 kali ganda. Kenapa nak berpada dengan 10 sahaja?
Jangan kita mengharapkan balasan daripada manusia orang yang kita tolong itu. Orang yang kita berikan infak kita, orang yang kita berikan sedekah kita itu sebenarnya tidak dapat memberikan apa-apa balasan pun kepada kita, dan jangan sepatutnya kita tidak mengharapkan balasan daripada dia, tetapi sebaliknya kita haruslah mengharapkan balasan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh bagi kepada kita lebih baik daripada apa yang orang tersebut could possibly offer, apa yang dia boleh bagi kepada kita. Begitu juga seorang pendakwah jangan berdakwah ataupun bekerja kerana nak mendapatkan pulangan duniawi semata-mata. Seorang pekerja membodek bosnya itu kerana nak mendapatkan pangkat, darjat dan seumpamanya, itu adalah satu perkara yang dicela di dalam agama. Kemudian Allah Ta'ala juga menceritakan di dalam surah ini bagaimanakah ego seorang pemimpin, iaitu Al-Walid ibn Al-Mughirah. Seperti yang kita pernah sebutkan, dia ni adalah orang yang kaya, orang yang pembesar di antara pembesar Quraisy di Mekah, orang yang disegani, dihormati. Allah Ta'ala merakamkan dalam surah ini bagaimanakah keegoan Al-Walid ibn Al-Mughirah terhadap Al-Quran. Walaupun dia sendiri telah mengiktiraf bahawasanya Al-Quran ini adalah suatu mukjizat, suatu kalam bukan daripada manusia tetapi daripada Tuhan, tetapi merasa takut, ego untuk menerima kebenaran Al-Quran itu. Dia pun memuji kebenaran Al-Quran di dalam keadaan tersembunyi, tetapi apabila diugut oleh Abu Jahal, bagaimanakah pandangan kaumnya terhadapnya, bagaimanakah kedudukan seorang pemimpin apabila tunduk patuh kepada Muhammad yang bukan siapa-siapa, maka itu akan menjatuhkan egonya, maka dia menolak untuk menerima ataupun submit kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu fakkara wa qaddar. Lalu dia berfikir tuduhan apakah yang nak diletakkan, dilemparkan kepada Al-Quran, namun tidak mendapati perkara tersebut. Faqutila kaifa qaddar. Celakalah dia ini. Bagaimanakah dia boleh memikirkan perkara seumpama itu? Thumma qutila kaifa qaddar. Kemudian celakalah lagi dia. Bagaimanakah dia boleh berfikir untuk melakukan perkara tersebut? Thumma nazar. Kemudian dia melihat kepada kaumnya. Thumma abasa wa basar. Kemudian dia berpaling daripada kaumnya itu, lalu menyombongkan diri. Dia bermasa muka. Thumma adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling daripada Al-Quran itu, lalu dia menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Lalu dia mengatakan Al-Quran ini tidak lain dan tidak bukan melainkan hanyalah sebuah sihir yang dipelajari oleh Muhammad daripada orang-orang yang terdahulu. Jadi ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran celaan terhadap Al-Walid ibn Al-Mughirah. Kerana apa? Dia menyombongkan diri kerana takut hilangnya pengaruh, hilangnya reputasi, hilangnya jawatan dalam masyarakat. Walhal perkara-perkara yang kita sebutkan ini berapa lama sahaja akan kekal bersama manusia? Paling-paling 60 tahun, 70 tahun, but that's it. Orang dah tak nak kita lagi dah setelah 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, even 40 tahun memerintah pun orang dah tidak menginginkan kita lagi. Maka kenapa kita nak risau akan hilangnya jawatan daripada di kalangan masyarakat? Kemudian Allah Ta'ala mengatakan alaiha tis'ata ashar. Di dalam neraka ataupun di atas neraka itu nanti akan ada 19 malaikat penjaga neraka. Jadi ayat ini menyebutkan 19 sangat pendek. Namun ia mencetuskan impak psikologi yang sangat besar. Kenapa? Kerana apabila disebutkan alaiha tis'ata ashar, neraka ni ada 19 orang penjaga neraka ini, maka Abu Jahal mengatakan, aku akan mengalahkan 17 daripada mereka. 2 lagi aku bagi kepada kamu, wahai umat, wahai kaumku, untuk kamu kalahkan 2 lagi. Dia menganggap bahawasanya malaikat ini adalah manusia seumpama dia yang boleh dikalahkan. Sebaliknya Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayat yang seterusnya, di mana malaikat penjaga neraka itu adalah malaikat Malik Zabaniyah. Fizikalnya sangat besar dan bersifat sangat kasar dan tidak pernah tersenyum terhadap siapa-siapa. Bahkan satu malaikat ini sahaja sudah mampu untuk menghancurkan dunia dan seisinya. Jadi itulah apa yang dapat disampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Wabillahil hidayati wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.